Bang, time frame mana paling sesuai nak guna teknik ni? So guys, dalam video kali ni aku akan explain ataupun aku akan tunjuk dekat korang time frame mana yang paling berkesan untuk kau gunakan teknik scalping hembus ni. Hey yo, what's up guys, this is Hans. Welcome back to my YouTube channel. So, dalam video lepas aku ada ajar kau satu teknik yang agak powerful. Dan thank you so much untuk korang yang mana yang dah komen yang baik-baik dekat dalam video tu. Aku perasan lah ada satu komen ni, dia tanya, bang, time frame mana paling sesuai nak guna teknik ni? So guys, dalam video kali ni aku akan explain ataupun aku akan tunjuk dekat korang time frame mana yang paling berkesan untuk kau gunakan teknik scalping hembus ni. So, tak berbuangkan masa, let's get started. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, follow, komen dan paling penting subscribe dulu aku punya YouTube channel ni untuk konten-konten macam ni seterusnya. Alright, so sekarang ni kita buka kepada platform yang selalu kita gunakan iaitu TradingView. So guys, sekarang ni aku buka kat time frame H1. Kita nak tengok H1 ni berkesan ataupun tak berkesan kalau kita guna. So macam mana pula dengan time frame yang seterusnya. Contoh kalau kita buka kat H4 ke, kita buka kat daily ke, ataupun kita buka M5 yang 15 ke, mana yang paling proven, mana yang paling ada orang cakap win rate paling tinggi sekali, success rate paling tinggi lah. So sekarang ni jom aku nak tunjuk kat kau time frame H1 dulu. So kita cari dulu dekat mana adanya teknik scalping hembus ni. Okay, aku dah jumpa dah kat sini. So kau kena ingat nombor satu yang kena ada bila kau nak gunakan teknik scalping hembus ni adalah nombor satu kena ada tempat yang breakout. Nombor dua adalah base. Tak kisahlah sama ada base tu supply and demand. Dan benda ni dia tak kisah pun kalau base keluar dulu ke ataupun breakout tu keluar dulu ke, tak kisah. Janji dua point ni kena ada. So dalam case ni, kat sini kita ada satu support kau boleh tengok. So sini ada satu support. Sebelah dia ni ada base. So benda ni berlaku exactly sama level lah. So aku akan marking je terus. Okay, kita marking terus daripada body to shadow. Aku lagi prefer untuk marking body to shadow daripada shadow to shadow. Sebab shadow to shadow ni besar. Cuma yang kau kena tahu adalah bila kau buka kat time frame H1 ni, dia punya zone akan jadi agak besar. So kita tengok kat sini, dia punya zone saja pun dah hampir 52 pips. So quite besar untuk kau buat satu-satu entry sebenarnya. Sebab tu aku lagi prefer bila kau dah guna time frame H1 ke H4 ke untuk kau buat marking kan, kau kena kecilkan time frame ataupun kau kena filter kat time frame kecil. Buka lah M15 ke M5 ke, yang mana dekat dalam time frame yang kecil selepas kau buat filter ni mesti kena ada setup dalam situ ataupun kita panggil sebagai confirmation lah. So dalam case ni kita ambil dulu point paling penting. Okay, kat mana kita nak TP, kat mana SL dia. So macam aku pernah ajar sebelum ni, SL mestilah dekat bawah zone sikit. Dia tak boleh terlalu rapat sangat, dia tak boleh jauh sangat. So kau kena agak-agak pandai agak-agak kat mana. Carilah area-area support yang terdekat ke apa benda kan. So kita cuba tengok pada time frame 30. Tak nampak sangat. Tapi apa yang aku boleh cakap, kau boleh letak SL ni bawah sikit pada zone. So TP kat mana? TP macam aku beritahu sebelum ni, tempat starting dia buat penurunan ataupun kenaikan. So dalam case ni, sini ada support, sini ada base, dia breakout kat sini. Starting dia buat penurunan untuk dia pergi balik dekat tempat zone tu lah, adalah dekat sini. So ini adalah dia punya resistance area. So resistance area ni lah yang akan menjadi kita punya TP. So SL dah ada, TP dah ada. So kita tengok, andai kata kau entry dekat sini, kau floating lebih kurang dalam 20 pip, kau punya TP lebih kurang dalam 370 pip. Berbaloi tak berbaloi bagi aku sangat berbaloi lah. Cuma macam aku cakap tadi lah, zone ni dia sebesar 52 pip macam tu. So adakah kau nak risikokan account kau 52 pip ni untuk zone sahaja? Kena SL 75 pip. Oi, besar mat. So macam mana kita nak counter benda ni? Kita kena kecilkan time frame. Contohlah aku buka M15 dulu Kita buka M15. Sebenarnya kat sini dah ada dua kali touch tau. Ini first touch, ini second touch. So sekarang ni kita akan cerita dulu pasal first touch ni. Second touch ni lagi aku akan cerita sebab dekat bahagian second touch ni dia ada satu confirmation yang agak menarik untuk aku explain kat kau. So dekat sini M15 tak berapa nampak sangat. Cuma dia buat satu candle rejection. Tak ramai yang suka sebenarnya candle rejection ni. Tapi bagi aku, kau kena alert sebab candle rejection ni ada banyak jenis. Contohnya rejection dalam bentuk doji. Sebab kalau keluar doji, dia neutral tau. So bila neutral, kalau ada candle sebelah dia yang dia breakout doji tu, dia akan dah keluar. Ada confirmation tu sebenarnya. So kat sini, kita tengok ini candle doji tu. Candle hijau sebelah dia ni breakout, close kat sini. Datang balik test, boleh masuk entry. Tapi kau dah terlepas beberapa pips lah. Instead kau boleh entry dekat bawah ni,
kau entry kat sini, kau dah melepas 67 pip. Rugi lah sebenarnya kat situ. Tapi macam aku cakap lah, disebabkan zone ni adalah zone H1, price boleh gerak 50 pip ke 100 pip tu senang-senang je. Sebab zone ni besar kan. So kita kecilkan lagi time frame kepada M5 sebab tak nampak sangat. Okay, dalam case ni guys, price dia tak ada buat satu setup buy tau dekat dalam apa ni time frame 5 minit dan juga dekat dalam zone tu. Sebab korang boleh tengok dekat sini, price dia drop dengan keadaan momentum. Dia junam dengan keadaan momentum, dia buat candle bullish, tapi candle bullish dia ni tak boleh nak makan candle merah tadi. So apa dia buat? Dia masuk balik dalam zone untuk dia test dan terjadinya dominant break kat sini. So dominant break tu kat mana? Dominant break tu kat sini. Sini kita ada satu candle warna merah. Okay, kat situ kita ada satu candle warna merah. Candle hijau ni dia makan shadow sekali dengan body belah bawah. Satu candle. Ini dua candle. Ini candle ketiga. Candle ketiga ni dia berjaya pecahkan shadow dia penghujung kat sini kan. So inilah kita panggil sebagai dominant break. Dominant break ni adalah penanda aras untuk berlakunya reversal. So confirmation dia kat mana? Confirmation dia berlaku dekat atas ni. Benda yang sama je setup triangle. Sini kita ada satu resistance, tapi dekat H1 tak ada confirmation untuk kau entry dan zone ni sangat besar. So apa kau boleh buat adalah kau filter, instead of kau tengok H1 sahaja, kau filter kepada time frame kecil. Macam dalam case ni aku buka M5, dekat M5 ada setup buy. So cantik untuk kau masuk buy sebab berlakunya confirmation dekat time frame yang kecil. Itu nama dia filtering zone lah. Okay, so dekat sini kita nak cerita untuk second touch ni. Sini first touch, TP dia kat sini. Second touch, TP dia kat mana pula? Betul tak? So sepatutnya TP yang harus kita target adalah dekat sini. Tapi tengok price pergi sampai mana. Oi, pacak gila-gila. So sekarang ni aku nak cerita untuk second touch ni. Bila price masuk, macam mana kau nak cari confirmation? Nombor satu yang kau perlukan adalah kau kena filter time frame. Tak boleh guna H1 je. Sebab H1 kalau kau tengok kau tak nampak. Dah lah zone dia besar. Macam mana kau nak entry sebesar-besar alam? So cara dia, macam aku cerita tadi, filter time frame. Daripada kau buka time frame H1 ni, kau kecilkan buka M15. So dekat M15 ni ada nampak apa-apa tak? Jom kita tengok sama-sama. Okay, kita tengok jap. Oh, sini ada candle base tapi belum pecah lagi, so tak valid, tak boleh pakai. So tengok sebelah sini, sini tak breakout lagi, belum. Sini sebab ada resistance kan. Okay. Sini ada satu area resistance, belum pecah lagi resistance ni. Kita tengok. Oh, ini second touch, dia buat doji tapi tak ada retest, so tak boleh nak entry. Dia breakout. Oh, okay, cantik dia breakout. So mana confirmationnya? Aku kena kecilkan time frame. So kita kecilkan lagi time frame, kita buka M5. Okay guys, sekarang ni bila kau dah buka M5, apa yang kau akan nampak adalah benda yang sama juga. Teknik scalping emboss dekat time frame 5 minit. Tadi kita dapat zone dekat time frame H1 yang mana dia punya TP dia jauh dan dia punya SL dia quite jauh dan dia punya zone dia quite besar. Tapi macam mana kita nak dapat entry yang precise yang mana kita punya entry tu tak adalah sebesar alam tapi kita still lagi boleh dapatkan TP yang jauh tu. So cara dia adalah filter time frame. So bila kosong, price dia boleh naik kosong macam ni. Tak ada sebarang tempat ataupun area yang membuat roadblock. So dia tak ada halangan, dia boleh sepacak terus. Tengok sini kosong kan. Kalau korang tak nampak, aku buat balik. Okay, sini dia turun dalam keadaan momentum. So kena merah, kena merah, kena merah, kena merah. Tak ada halangan langsung belah-belah sini. So benda yang sama juga, dia boleh naik tanpa halangan. Hijau, 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 hijau. Dia bagi macam tu je. So kau boleh set lah kalau kau entry dekat sini kan. Sini kau boleh buat TP1, sini kau boleh buat TP2. So kalau tanya aku lah, time frame mana paling sesuai untuk kau entry menggunakan teknik scalping emboss ni, jawapannya adalah semua time frame pun boleh. Semua time frame boleh, tak ada masalah. Yang penting kau tahu cara kau nak filter zone tu. Sebab kalau lah kau entry, dia punya panggilan macam ni lah. Semakin besar time frame tu, semakin berisiko dan juga semakin besar dia punya zone untuk kau entry. So cara untuk kau minimizekan kau punya risk untuk kau dapatkan TP yang jauh tu adalah bila kau dah dapat satu-satu zone dekat time frame H1 ke, time frame H4 ke, cara dia adalah kau kena cari confirmation dekat time frame yang kecil. So bila kau dah jumpa zone yang besar, cari confirmation dekat time frame kecil. Ada pula teknik scalping emboss dekat time frame 5 ke, F15 ke, cantik lah, masuk je lah. Follow balik je TP yang dekat time frame besar tadi tu, tak ada masalah. So kat sini kita dah jumpa satu TP. Kalau kau tamak sikit, boleh ambil TP dekat bawah ni. So sekarang ni kita dah dapat dah kita punya SL, kita dah dapat dah kita punya TP. Dekat mana kita nak buat entry? So macam aku cakap tadi, kau kena filter time frame. Instead of H4, kita buka kepada time frame M30. Aku takkan buka H1 sebab H1 pun consider higher time frame. Okay guys, sekarang ni bila aku buka dekat time frame M30, apa yang aku nampak adalah
aku nampak teknik scalping hembus dalam teknik scalping hembus. Tadi kita nampak H4 punya setup scalping hembus tu. So bila aku filter kepada M30, aku dapat zone yang lagi kecil, which is dekat sini. Okay, kau perasan sini kita ada base, dia pacak, dia buat breakout. So base keluar dulu, baru breakout jalan. So kat sini kita marking je. Inilah tempat untuk kita buat entry. So besar ke kecil area ni? Cuba kita tengok. Lebih kurang dalam 60 pip. Besar lagi. So kalau kau rasa zone ni still lagi besar 60 pip, macam aku cakap 60 pip ni 50 pip besar, kau kena cari zone yang at least 30 pip. So apa yang kau boleh buat? Kecilkan lagi time frame. So M30 kita dah buka, kita dapat zone 60 pip. H4 tadi kita dapat 370 pip. M30 kita dapat zone 60 pip. Kita buka M15 pula. Okay guys, dekat M15 ni apa yang aku nampak lah selepas aku buat pemerhatian, apa yang aku nampak, price masuk dia cocok, sebelah dia tu dia buat bearish engulfing. So bila keluar bearish engulfing ni, itulah confirmation sebenarnya. Katalah kau entry kat sini, kau floating lebih kurang dalam 50 pip macam tu, kau punya TP 250 pip. Berbaloi tak berbaloi? Kalau tanya aku, 1 disebah 5 dia punya ratio. 1 kau punya risiko, 5 kau punya TP. Berbaloi lah. Tapi kita tak gabung lagi dengan TP H4 tadi. Cuba kita tengok balik. Okay guys, so tadi kita dah tengok kan. Cuba kita ambil satu pembaris ni, kita filter dah tadi. Kau ambil, kau tengok TP H4 700 pip. Kau floating lebih kurang 52 pip ke 100 pip lah aku boleh kata. Tapi kan, kau punya TP kau 700 pip kalau kau follow time frame H4 ni. Okay, so untuk apa yang aku cuba nak sampaikan sekarang ni adalah kesanggupan diri kau untuk kau entry dekat higher time frame ni. Sebab yelah, soalan yang dikeluarkan of course lah, bila aku baca aku perlu menjawab. So untuk menjawab persoalan tu, dia tanya time frame mana paling sesuai untuk gunakan teknik scalping hembus ni, sebenarnya bergantung dekat diri kau, macam mana kau, kesanggupan kau untuk kau risikokan akaun kau. Sebab lagi besar time frame kau pilih, lagi besar risiko yang kau kena hadap. Dan macam aku dah tunjuk pun dekat kau, bila time frame H1 kau boleh dapat zone 50 pip. Kadang-kadang kau boleh dapat zone 100 lebih lah, 100 pip, 150 pip. Tapi bila kau buka H4, sekali dapat zone 370 pip. Filter kepada M30 dapat zone 60 pip. Filter pula M15 dapat zone 40 pip. Last sekali filter M5 still lagi dapat 40 pip, tapi still boleh guna. Sebab apa? Kau punya TP tu 700 pip. Jauh gila. So kesanggupan diri kau untuk kau teruskan dengan decision kau, sama ada kau sanggup untuk floating banyak ni, untuk dapatkan profit besar-besar ni. Benda ni sebenarnya terpulang kan kau. Tapi kalau tanya aku time frame mana paling sesuai nak guna, semua time frame pun sesuai. Kalau kau nak dapatkan risiko yang kurang tapi TP yang kuat jauh ataupun yang sedar-sedar, pakai M5, M15 pun dah cukup membadai. Okay guys, so aku rasa sampai sini je video aku kali ni. Aku sebenarnya nak cerita panjang lagi, tapi aku takut video ni akan jadi terlalu panjang sangat. So guys, itu sahaja video aku kali ni. Aku harap apa yang aku kongsikan dekat kau dapat membantu kau. Dan sekali lagi aku nak ucapkan thank you so much kepada korang yang dah subscribe, yang dah like, yang mana yang dah komen baik-baik. Dan jangan lupa share video aku. So I see you guys in the next video. Assalamualaikum.